Sikit doktor. Okey, doktor. Ini special, Reference yang pasal paksaan ini, a lot of confusion bila seorang bukan Islam nak kahwin dengan yang Islam, dia dipaksa masuk Islam. Walaupun dia tak setuju dalam konteks itu. Dia kata, you nak kahwin orang Melayu ni, you kena masuk Islam. Itu paksaan ke? What is that? What is the term dalam konteks? Cannot. Tidak boleh dipaksa. Walaupun dia kata kalau awak nak kahwin dengan saya, awak kena masuk Islam. Tapi dia hendaklah masuk Islam dengan persetujuan diri dia. Kalaulah he pretend like Correct. That's the crucial thing. as a believer because he want to get married to someone dalam Muslim, actually di sisi Tuhan dia tidak Muslim kerana dia tidak beriman. Kena beriman itu macam tadi. Saya kata ini hitam kerana awak paksa. Saya percaya ia putih. Kepercayaan. So kalau dia masuk, sebab tu kita ni ada rakaman. Saya kata kepada non-Muslim, kalau orang Islam force awak, kalau nak kahwin kena masuk Islam dan awak tidak percaya pada Islam, jangan istihar sebagai orang Islam. Dan tak payah kahwin. Dalam dunia ni pilihan banyak. Kan? Lelaki juga banyak, perempuan juga banyak. Jangan, don't. Ya, cinta itu buta. Tapi saya kata jangan. Tapi kalau dia kata at the beginning, mungkin dia kata saya okey je, saya mana-mana agama saya, tapi saya masuk. Nobody force him, tapi dia antara nak masuk dengan tak masuk, kemudian dia masuk, then he or she get better in terms of her religion. Agama dia bertambah bagus, dia percaya, dia belajar. That is something good lah for Muslim. Tapi kalau ada orang kata saya dipaksa, no, cannot. Tidak boleh. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Dr. Bala kata, siapa bilang gadis Melayu tak menawan, kan? Baik. Okey, baik. Soalan seterusnya.